Sunway Pyramid, Sunway Lagoon, Sunway Medical. Kau ingat semua tu projek berbeza? Sebenarnya tidak. Semua itu di bawah satu empire besar. Nama dia Sunway Berhad dan trust me, ini bukan syarikat biasa-biasa. Mana-mana popular macam Sunway City, Sunway Velocity, Sunway Serene, semua ini master plan Sunway sendiri. Diorang bukan buat satu bangunan, diorang bina seluruh bandar. Mall legend macam Sunway Pyramid, hotel besar macam Sunway Resort, theme park ikonik Sunway Lagoon. Kalau weekend penuh memang tak pelik, ini semua milik Sunway. Hospital, Sunway Medical Center, salah satu hospital swasta paling besar dan moden di Malaysia. Dan sekarang mereka tengah expand agresif dekat KL dan seluruh negara. Ini ramai yang tak tahu, Sunway ada syarikat construction sendiri iaitu Suncon. Dan Suncon ni antara kontraktor terbesar di Malaysia. Highway, bangunan, projek mega, semua ada kerja mereka. Diorang ni supply chain construction negara. Sunway pegang dari A sampai Z. Jadi siapakah yang berada di belakang Sunway? Antara pemegang saham terbesar adalah Sungaiway Corp Family Jeffrey Chia, EPF, AIA, PNB dan juga ASB. Fund besar semua masuk dan kalau kita lihat harga saham dia naik lebih 80% dalam tempoh 10 tahun. Kalau kau shopping dekat mall, belajar dekat universiti dia, rawat dekat hospital dia, jalan dekat bandar yang dia bina. Sunway ni bukan syarikat, Sunway ini adalah ekosistem hidup. Follow Syakir Haziq untuk konten saham-saham padu macam ni yang ada dekat Malaysia.